Selamat pagi. Jadinya hari ini kita ke mana ya? Hari kedua kami di Kota Kinabalu, Sabah. Okay, second day kami di Kota Kinabalu. So pagi ni kita orang nak ke Pulau Manukan, Pulau Mamutik. So kita sekarang jalan ke Jesselton Point lah, Jesselton Point. Tu ambil boat ke pulau. Jadinya kami jalan kaki ke Jesselton Point tu sekitar dalam 5 minit sahaja. Tak jauh pun. Buat beli hotel tu dah sampai. Kat sini ada jual cenderamata, jual makanan untuk sarapan. Jadinya kita orang pun carilah tempat yang sesuai untuk makan. Pusing-pusing, tengoklah apa yang ada. Sebelum kita pergi pulau, kita makan dulu nasi lemak ayam, nasi kari ayam. Okay, sekarang kita berada di Jesselton Terminal Point. Nak ke pulau hari ni, Pulau Mamutik dengan Pulau Manukan. Ni keadaan di JT. So kat belakang tu ada, kita boleh makan sarapan pagi sebelum tolak ke pulau. Jadinya sebelum naik boat tu, kita orang dapatlah set life jacket dan juga set snorkeling untuk keselamatan kan. Sebelum naik boat semua wajib pakai life jacket sepanjang berada di pulau. Mana bot? Semua tu. Nanti ada bot di sana. Oh, bot duduk. Bombak ka dulu Adin. Ya bos. Perjalanan ke Pulau Mamutik dan Manukan ni mengambil masa sekitar 15 minit ke 20 minit dari Jesselton Point. Kalau korang tengok ni, pada masa ni air laut agak bergelora. Dah berapa lambung kami dibuat ni, tapi enjoy. Alhamdulillah, selepas puas di Lambung Tom, akhirnya kami tiba di Pulau Manukan. Memang nampak cantik dari jauh ni.
sekali pandang terus terpaut di hati. Pulau ni korang tak ada aktiviti yang dikhususkan, jadinya aktiviti bebas. Sekarang ni kita orang tengah cari tempat untuk letak barang, untuk berehat, untuk duduk sebelum terjun ke laut. Guys, sekarang tengah snorkeling. Dia punya gelora agak kuat kerana angin barat. Cuaca elok je, tak ada masalah. Selepas lebih kurang 2 jam di Pulau Mamutik ni, kami transfer ke Pulau Manukan. Perjalanan lebih kurang makan masa selama 5 minit. Tak jauh pun. Dah basah. Ha? Kalau korang tengok kat laut tu banyak pun yang bawa pengunjung untuk main aktiviti paragliding, parasailing, macam-macam lah. Memang meriah. Dah awaknya pergi sini gini je dah. Tempat-tempat. Okay guys, sekarang
Kita berada di Pulau Manukan pula, pulau kedua. Air kat sini lagi lawa, pantai lagi bersih. Di sini dan sebenarnya kami tak lama dekat Pulau Manukan ni sebab hari nak hujan. Kita on the slide lebih kurang 1 jam je kat pulau ni. Jadi sempatlah budak-budak tu mandi dan aku sendiri buat snorkeling. Kat area sini lebih banyak ikan daripada Pulau Mamutik tadi. Korang lihat sajalah ikan tu. Assalamualaikum geng. Lepas pergi pulau, perut semua dah lapar. Kena pula hujan. Kita makan dekat restoran Zileto ikan baul tanpa tulang. Macam mana? Aku tak tahu. Tunggu je lah. Alhamdulillah dapat juga menu makan tengah hari kita. Inilah rupa keadaannya. Apa ikan baul tanpa tulang tu. Okay guys, malam ni kita jalan lagi dekat pasar malam Jalan Gaya ni. Macam aku tu.